Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kajian kami pada hari ini adalah untuk membincangkan satu isu yang kian membimbangkan rakyat Malaysia, terutama sekali masyarakat Muslim yang terdapat di Malaysia. Bazar Ramadan sememangnya menjadi tumpuan utama umat Islam sepanjang bulan puasa untuk mendapatkan juadah berbuka puasa. Namun, di sebalik kemeriahan itu, wujud kebimbangan apabila makin ramai peniaga menjual makanan tanpa sijil halal yang sah daripada pihak berkuasa seperti JAKIM dan Majlis Agama Negeri, Majlis Agama Islam Negeri. Ini boleh dikatakan menimbulkan satu persoalan, iaitu apakah status halal makanan tersebut dan sejauh mana pengguna Muslim benar-benar prihatin terhadap isu ini. Sebab itu, kita keluarkan kepada 3 tujuan kajian ataupun kita cakap sebagai objektif kajian kami. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti punca utama kenapa peniaga tidak mendapatkan sijil halal. Dan yang kedua, meneliti kesan terhadap pengguna Muslim terutama dari sudut hukum dan keyakinan. Dan yang ketiga, mencadangkan langkah penambahbaikan dari sudut syariah dan penguatkuasaan undang-undang. Oleh sebab itu, kami telah mengkaji dan mendapatkan impak-impak dan saranan. Contohnya, jika perkara ini ditambah baik ataupun difokuskan, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat pendidikan halal dapat diperkasa, terutama melalui kempen awam. Yang kedua, penguatkuasaan undang-undang dapat dipertingkatkan dengan kerjasama, ada je kerjasama pihak berkuasa agama dan pengurusan bazar. Dan yang terakhir sekali, adanya keprihatinan ataupun masyarakat akan lebih berhati-hati dan cakna dalam membuat pilihan itu, dalam membuat pilihan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazar Kumar bin Nasri dan hari ini saya akan bentangkan mengenai huraian ringkas mengenai isu yang kita akan bentangkan sebentar lagi dan dalil mengenai persijilan halal serta persepsi pelajar mengenai isu persijilan halal ini. Persijilan halal di Malaysia ini merupakan satu aspek penting dalam memastikan makanan, produk dan perkhidmatan yang digunakan oleh umat Islam mematuhi kehendak umat Islam. Badan diberi kuasa untuk mengurusi persijilan halal ini ialah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai JAKIM. Sijil halal ini bukan sekadar simbol tetapi merupakan satu bentuk jaminan bahawa sesuatu produk adalah bersih, selamat dan diyakini halal. Kita akan beralih kepada isu persijilan halal. Walaupun sistem persijilan halal ini telah lama diwujudkan dan diiktiraf oleh badan-badan di seluruh dunia, terdapat beberapa isu yang masih membelenggu pengguna dan industri di Malaysia. Antaranya ialah penyalahgunaan logo halal oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Contohnya penggunaan logo tanpa kelulusan JAKIM ataupun yang lebih teruk lagi, memasukkan status halal secara keseluruhan. Perkara ini menimbulkan keraguan dalam kalangan pengguna Muslim dan mencetuskan persoalan tentang kepercayaan terhadap sistem yang sedia ada pada hari ini. Selain itu, terdapat juga kekeliruan mengenai produk import yang menggunakan logo halal daripada badan luar negara yang tidak diiktiraf oleh JAKIM. Dari ini, pengguna sukar untuk menilai keabsahan logo tersebut sekaligus mengganggu keyakinan terhadap kehalalan produk. Tambahan pula, proses permohonan sijil halal kadang-kala dianggap rumit dan memakan masa, terutama bagi pengusaha kecil dan sederhana ataupun dikenali sebagai PKS. Isu keterusan dalam audit dan penguatkuasaan juga sering dibincangkan oleh masyarakat. Oleh itu, kerjasama antara pihak berkuasa, industri dan pengguna amat penting bagi memperkukuh sistem persijilan yang lebih cekap dan diyakini. Kita akan beralih kepada dalil mengenai persijilan halal. Jadi antara dalil-dalil yang diberikan di sini, pertama adalah dari surah Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman bahawa, "Wahai sekalian manusia, makanlah daripada apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak lekah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu." Ayat ini menegaskan bahawa umat Islam wajib memilih makanan dan produk yang halal dan baik, bukan sekadar dari segi hukum, tetapi juga dari segi kualiti dan keselamatannya. Satu lagi daripada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Namun di antara keduanya ada perkara-perkara syubhah yang tidak diketahui oleh ramai orang." Hadis ini menunjukkan keperluan menjauhi perkara yang meragukan, dan disinilah fungsi pensijilan halal.
ia membantu umat Islam mengelak daripada terjebak dalam perkara syubhah. Baiklah, itu saja dalil di situ. Selepas ini kita akan beralih kepada persepsi pelajar terhadap pensijilan halal. Okey, dari persepsi pelajar pula, terdapat berbagai kajian yang mendapati bahawa majoriti pelajar universiti di Malaysia ini, terutama yang beragama Islam, mempunyai pandangan yang positif terhadap pensijilan halal di Malaysia. Mereka melihat logo Halal Jakim sebagai lambang kredibiliti, pematuhan standard dan jaminan keselamatan makanan. Walau bagaimanapun, masih ada pelajar yang kurang peka ataupun keliru tentang prosedur pensijilan serta lambang halal dari negara. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan pengguna, terutamanya dalam kalangan golongan muda. Satu lagi kajian, pelajar juga mengaitkan pensijilan halal bukan sahaja daripada aspek agama, tetapi juga dengan kualiti, kebersihan dan profesionalisme dalam penyediaan produk makanan. Kesedaran ini biasanya meningkat apabila pelajar didedahkan dengan kursus ataupun program berkaitan halal semasa pengajian mereka. Baiklah, setakat itu saja daripada saya. Saya akan beri peluang kepada grup saya untuk membentangkan kes mereka. Terima kasih. Seterusnya, contoh kes di Bazar Ramadan. Yang pertama, peniaga Bazar Ramadan di Terengganu dikompang atas pelbagai kesalahan pada tahun 2024. Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu mengeluarkan 148 kompang berjumlah 15,450 kepada peniaga Bazar Ramadan di seluruh negeri. Kesalahan yang dikenakan termasuk pengendali makanan tidak mempunyai suntikan anti-typhoid, tidak menjalani latihan pengendalian makanan serta tahap kebersihan diri dan permis yang tidak memuaskan. Yang kedua, peniaga Bazar Ramadan di Kelantan tidak patuh kebersihan di kompang pada tahun 2025. Sebanyak 97 notis kompang dikeluarkan kepada peniaga Bazar Ramadan di Kelantan kerana tidak menjaga kebersihan diri dan permis. Seterusnya, saya akan mengulaskan isu-isu yang ada apabila peniaga menjual tanpa CJH halal. Pertama, isu undang-undang dan denda. Walaupun permohonan CJH halal adalah bersifat sukarela, menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, mengiklankan atau menjual produk sebagai halal tanpa memiliki SPHM adalah satu kesalahan di bawah praktika Perintah Perihal Dagangan 2011 dan Perintah Perihal Dagangan Perakuan dan Penandaan Halal 2011. Yang kedua, kehilangan kepercayaan pengguna tanpa CJH yang sah. Pengguna Muslim mungkin ragu-ragu atau tidak yakin untuk membeli produk atau menggunakan perkhidmatan anda. Ini boleh menyebabkan penurunan jualan dan reputasi perniagaan yang terjejas. Sebagai sebuah negara Islam yang utama di rantau ini, Malaysia sangat menitik beratkan aspek halal dalam semua produk dari segi perkhidmatan. Sijil halal bukan sahaja memberi jaminan kepada pengguna Muslim, tetapi juga meningkatkan keyakinan dan reputasi perniagaan di peringkat antarabangsa. Untuk memohon sijil ini, semua permohonan mesti dibuat secara atas talian dan melalui sistem MyEHalal di laman web www.halal.gov.my. Selepas permohonan dihantar secara digital, dokumen sokongan pula perlu diserahkan kepada JAKIM atau JAIM, bergantung pada lokasi syarikat. Bagi mereka yang ingin memperbaharui sijil halal, pastikan permohonan dihantar 3 bulan sebelum tarikh tamat. Jika permohonan tidak lengkap, sistem akan ditolak secara automatik. Terdapat beberapa kategori atau skim pensijilan halal ditawarkan bergantung pada jenis perniagaan. Antaranya ialah produk makanan dan minuman, premis makanan seperti restoran, hotel dan kafeteria, barangan gunaan, kosmetik dan dandanan diri. Terdapat beberapa kategori atau skim pensijilan halal yang ditawarkan bergantung pada jenis perniagaan. Antaranya ialah produk makanan dan minuman, premis makanan seperti restoran, hotel dan kafeteria, barangan gunaan, kosmetik dan dandanan diri, farmaseutical, logistik seperti syarikat gudang dan pengangkutan, dan rumah sembelihan. Dalam setiap skim ini, hanya pihak-pihak tertentu yang layak memohon seperti penghilang asal, OEM dan pengusaha pembukusan semula. Untuk dapur berpusat, kios atau premis bergerak pun mempunyai garis tersendiri. Kesimpulannya, proses permohonan sijil halal di Malaysia ini adalah teratur dan dikawal rapi. Dengan mengikuti semua syarat yang ditetapkan, pemohon bukan sahaja mematuhi tuntutan syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pengguna.
Jadi, jika seorang usahawan atau pengeluar ambil langkah yang betul dan memohon sijil halal, seperti yang kita sedia maklum, konsep halal bukan sekadar merujuk kepada hukum agama. Ia juga menjadi simbol kebersihan, keselamatan dan kepercayaan pengguna. Di Malaysia, status halal memainkan peranan besar dan menentukan pilihan barangan dan perkhidmatan, terutamanya dalam kalangan masyarakat Islam yang merupakan majoriti. Namun demikian, permintaan tinggi terhadap produk halal turut membuka peluang kepada segelintir pihak menipu dan menyalahgunakan label halal dan mengikut keuntungan. Antara bentuk penipuan yang sering berlaku ialah logo halal palsu, memaparkan sijil yang telah tamat tempoh dan membuat tuntutan halal tanpa kelulusan JAKIM. Antara bentuk penipuan yang sering berlaku ialah penggunaan logo halal palsu, memaparkan sijil yang telah tamat tempoh dan membuat tuntutan halal tanpa kelulusan JAKIM sendiri. Ada juga produk yang kononnya halal tapi mengandungi bahan yang tidak patut syariah, contohnya gelatin khinzir dan alkohol tersembunyi. Contohnya, pada tahun 2022, pihak KPEN menyerbu beberapa premis makanan yang menggunakan sijil halal tidak sah untuk menarik pelanggan Muslim. Taktik sebegini bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah mencetuskan keraguan dan kekeliruan dalam masyarakat. Penyalahgunaan istilah halal ini memberi kesan besar. Pertama sekali, ia mengikis kepercayaan pengguna Muslim terhadap keseluruhan sistem persijilan halal. Kedua, ia menjejaskan reputasi industri halal yang selama ini diiktiraf dan di peringkat antarabangsa. Penyalahgunaan istilah halal ini memberi kesan besar. Pertama sekali, ia mengikis kepercayaan pengguna Muslim terhadap keseluruhan sistem persijilan Malaysia. Kedua, ia menjejaskan reputasi industri halal di Malaysia yang selama ini diiktiraf di peringkat antarabangsa. Kesimpulannya, isu penipuan halal adalah cabaran serius yang perlu ditangani oleh semua pihak, termasuk pengguna, pengeluar dan pihak berkuasa. Dan yang paling penting, hanya dengan ketulusan dan pematuhan terhadap piawaian halal sebenar, maka ia dapat memelihara integriti dan kepercayaan terhadap sistem halal negara. Sekian, terima kasih.